Anak kecil melangkah pagi, menjual kuih penuh berdikari. Hidupnya susah tidak dipeduli, asal hatinya jujur dan murni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan waktunya, serta rakan-rakan sekalian. Pada suatu pagi yang dingin, Alif memandang shilling terakhir sambil menarik nafas panjang. Di luar rumah kecil usang itu, Alif tetap berpegang pada satu pesan arwah ayahnya. Kemiskinan bukan alasan untuk kehilangan kejujuran. Sejak hari itu, Alif tidak pernah menyangka bahawa kejujurannya akan mengubah seluruh hidupnya. Alif bukanlah budak yang kaya, tetapi dia rajin membantu ibunya menjual kuih di pasar setiap pagi. Suatu hari, ketika Alif dalam perjalanan pulang dari pasar, dia ternampak sebuah kotak kayu kecil di tepi jalan. Kotak itu kelihatan lama, tetapi masih kukuh. Siapa agaknya yang tertinggal kotak ini ya? Dia membuka kotak itu perlahan-lahan dan terkejut. Di dalamnya terdapat beberapa keping wang kertas dan sekeping nota kecil. Kawan-kawan nak tahu apa yang tertulis pada nota tersebut? Untuk sesiapa yang menemui kotak ini, gunalah wang ini jika kamu sangat memerlukannya. Alif terdiam. Dia memang memerlukan wang. Ibunya sering penat bekerja dan mereka hidup serba sederhana. Dalam hati Alif berkata, kalau aku ambil wang ini, aku boleh bantu ibu. Tiba-tiba, dia teringat pesan ibunya. Alif, walaupun kita susah, jangan ambil sesuatu yang bukan milik kita. Dia termenung lama dan akhirnya dia membuat keputusan. Tidak, aku mesti cari pemiliknya. Keesokan harinya, dia pergi semula ke tempat dia menemui kotak itu. Dia menunggu dan menunggu sehingga petang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua datang dengan wajah gelisah. Anak, kamu ada nampak kotak kayu kecil di sini? Tanya lelaki itu. Alif tersenyum lalu berkata, ya pakcik, ini kotaknya. Lelaki itu sangat terkejut dan gembira. Tahniah nak, kamu telah berjaya melepasi ujian. Alif hairan. Ujian? Lelaki itu pun menjelaskan, pakcik sengaja meletakkan kotak ini untuk mencari anak yang jujur. Wang ini bukanlah banyak, tetapi kejujuran lebih berharga. Alif terkejut. Dia tidak menyangka bahawa semua ini adalah ujian. Kemudian lelaki itu pun berkata lagi, nama pakcik Haji Rahman. Pakcik ingin membantu anak-anak yang baik hati. Mulai hari ini, pakcik akan membantu persekolahan kamu. Alif terdiam. Matanya berkaca. Betulkah pakcik? Ya, kerana kamu lebih memilih kejujuran walaupun kamu sendiri dalam kesusahan. Sejak hari itu, kehidupan Alif berubah. Dia masih membantu ibunya, tetapi kini dia dapat belajar dengan lebih baik. Haji Rahman merupakan seorang hartawan yang telah kematian isteri dan tidak mempunyai anak. Sejak peristiwa itu, Haji Rahman berhasrat untuk memperistrikan ibu Alif dan Alif menjadi anak tirinya. Hiduplah Alif dengan bahagia di samping ibu dan ayah dengan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun, yang paling penting, Alif belajar
bahawa kejujuran dan nilai kemanusiaan tidak pernah sia-sia. Ya kawan-kawan, nilai pengajaran daripada cerita ini, pertama, kita haruslah sentiasa bersikap jujur. Kedua, kita haruslah sentiasa amanah pada setiap perbuatan kita. Dan yang terakhir, kita haruslah bertanggungjawab setiap masa. Kejujuran bukan sekadar kata, tetapi amalan setiap masa. Walau diuji denganlah harta, hatinya bersih tetap dijaga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.